Apa jadi kad kesuburan kalau makan ketupat plastik setiap hari selama 7 hari? Jangan skip. Saya explain 4 ancaman senyap pada hormon dan kesuburan lelaki dan wanita. Apa tu ketupat plastik? Ketupat yang dibungkus dengan plastik khas tahan panas, biasanya jenis polypropylene, PP atau polyethylene, PE. Nampak selamat. Tapi bila direbus lama dalam suhu tinggi, plastik ni boleh melepaskan bahan kimia berbahaya. Bahan kimia dari plastik yang beri kesan pada kesuburan. 1. BPA, bisphenol A. Walaupun sesetengah plastik klaim BPA free, masih ada plastik lain yang boleh melepaskan bahan kimia seakan BPA. BPA boleh tiru hormon estrogen, ganggu hormon wanita dan sperma lelaki. 2. Phthalates digunakan untuk lembutkan plastik. Bila kena panas, ia terlarut ke dalam makanan. Phthalates terbukti mengurangkan penghasilan sperma dan menjejaskan kualiti telur wanita. Ini 4 ancaman senyap pada hormon dan kesuburan. 1. Gangguan hormon perlahan-lahan. Bila hormon terganggu, kitaran haid jadi tak stabil, ovulasi boleh terganggu. Pada lelaki, boleh kurangkan testosteron dan jumlah sperma tanpa disedari. 2. Pengumpulan toksin dalam sistem pembiakan. Bahan kimia dari plastik boleh terkumpul di tisu lemak dan sistem peranakan. Jangka panjang, sukar hamil atau peningkatan risiko keguguran awal. 3. Risiko PCOS, endometriosis makin tinggi. Bahan seperti BPA boleh trigger keradangan dalaman dan ganggu keseimbangan estrogen. Ini boleh memperburuk simptom PCOS, fibroid atau endo jika sedia ada. 4. Pada lelaki, sperma makin lemah dan blur, motility sperma menurun, bentuk sperma abnormal meningkat. Ini sebab utama ramai lelaki nampak sihat luar, tapi sperma lemah dalam diam. Nak selamat, guna alternatif. Guna daun palas atau daun kelapa asli, bebas toksin dan ada antioksidan.